Ini adalah 5 kelebihan Modenas Elite 150S. Kelebihan yang pertama, design dia memang sangat lawa bagi aku. Untuk Modenas Elite ni, bagi aku dia boleh menjadi pencabar bagi skuter-skuter 150 yang lain. Korang tengoklah design dia, nampak moden kan? Kelebihan nombor 2, motor ni didatangkan dengan tangki berkapasiti 12 liter. So agak-agak boleh pergi dalam 480 km. Kaki-kaki long distance ride tu, ini memang sangat sesuai untuk korang lah. Tak payah setiap pam minyak nak berhenti isi minyak lagi lepas ni. Kelebihan nombor 3, kapasiti storage bawah seat dia 23 liter bang. Okay, so macam-macam barang boleh letak lah. Korang nak letak baju hujan ke, barang-barang keperluan ke, semua boleh sebat dalam ni. Kelebihan nombor 4, motor ni didatangkan dengan ciri-ciri dan sistem moden. Ada meter digital, ada keyless, ada charging port, lampu LED depan dan belakang. Kelebihan yang kelima, harga dia memang sangat berbaloi. Kalau kita comparekan harga skuter CC 150 kat luar tu, semua mahal-mahal bang. Ini harga berbaloi, murah je. Alright guys, so kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang boleh komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.